Hello everybody. Dalam video YouTube ni yang pertama sekali saya akan ajar cara untuk daftar Worldcoin dekat Android. Disebabkan ramai sangat yang komen dekat video Mojo yang korang nak tanya, "Bang, macam mana untuk register Worldcoin? Macam mana?" So, ikut step by step memang korang akan dapat register lah dan dapat free duit dan free coin. Okey, jom kita mula. Okey, pertama sekali untuk Android korang masuk ke Play Store. Okay, masuk ke Play Store dan korang search World Wallet. Alright, so lepas korang sudah search, korang install World app. Alright, so selepas download Worldcoin punya app, korang buka. Okay, dan ikut step by step yang saya ajar dalam video ni. So, pertama sekali korang kena create account sebab device ni masih baru run. Okay, so senang saja. Korang tekan I agree terms and condition dan create account. Memang simple, korang tunggu sekejap dan dia akan proses untuk create account. Alright, so sudah created kan? Okay, untuk nombor phone, tak kisah korang nak letak atau tak nak letak pun boleh. So, kalau tak nak letak, boleh tekan skip. Alright, then tekan maybe later. Okay, memang simple. Contoh, kalau phone you hilang, boleh download balik daripada cloud. So, korang boleh letak password lah. Contoh, saya letak ABC. Okay dah. Then connect. Kalau tak nak connect, boleh tekan maybe later. Okay, so jom tekan Google Drive. Korang pilih sendiri punya email lah. Okay, kita tekan next, continue. Okay, proses dia akan ambil sedikit masa lah sebab dia nak jaga korang punya wallet, so takkan hilang. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so tekan continue sebab dia you kena sign in dengan Google account. Alright, so dia sudah backup ke account dan korang boleh sambung. Korang nak save password ke tak nak apa, ikut korang. Okay, username korang boleh skip dan letak birthday korang. Then tekan confirm. So untuk verify op, korang boleh pilih nak verify sekarang atau nanti. Kalau macam saya nak verify esok. So saya tulis, saya tekan no, maybe later. Okay, alright. So itu saja untuk buka account dan macam mana untuk verify itu saya akan buat dekat next video. So tu je untuk hari ni, senang untuk Android, iPhone next video. So yang pengguna iPhone, tunggu saya punya next video. Okay, saya memang akan buat banyak video pasal crypto dekat channel ni. So jangan lupa subscribe dan jumpa anda di next video. Okay, bye.